dikongsi oleh pelakon Syafiq Kyle tiba-tiba buat ramai netizen terdiam. Dalam video itu, kelihatan Kamal Adli duduk di tanah, bersandar pada sebuah lori. Wajahnya serius, nada badannya tenang, tapi jelas menyimpan sesuatu. Dia sedang bercakap di telefon, dan ekspresi wajahnya buat ramai rasa ada cerita besar di sebaliknya. Ramai yang terkejut sebab Kamal bukan jenis yang suka tayang perasaan di depan umum. Biasanya dia nampak ceria, profesional, dan fokus dengan kerja. Tapi kali ini, sisi yang jarang dilihat itu muncul depan mata semua orang. Video pendek itu terus jadi tumpuan. Tak lama lepas dimuat naik, ruangan komen penuh dengan doa dan kata-kata semangat. Ada yang tulis, betapa hancurnya hati dia. Dia sangat sayangkan isteri dan anak, tapi jodohnya sampai di situ saja. Tetap kuat, Kamal. Ada juga yang cakap, sabar Kamal, ini proses kehidupan kamu. Yakinlah Allah akan beri yang terbaik. Dan tak kurang yang berkongsi pengalaman sendiri. Saya pernah berada di tempat ini. Masa akan berlalu, akan ada hikmah di sebalik semua ini. Semua komen itu tunjuk satu benda. Ramai yang benar-benar simpati, walaupun tak tahu cerita penuh di sebalik video itu. Kadang-kadang, satu gambar atau satu video saja sudah cukup untuk buat orang faham. Seseorang itu sedang melalui fasa yang sangat berat. Tak semua orang pandai meluah. Ada yang simpan dalam diam. Ada yang hanya lepaskan emosi melalui pandangan mata dan bahasa tubuh. Dan mungkin, itulah yang orang nampak pada Kamal dalam video itu. Seorang lelaki yang sedang cuba kuat. Walaupun hati mungkin sedang berperang dengan perasaan sendiri. Video itu bukan sekadar rakaman biasa. Ia jadi ruang untuk orang ramai sama-sama mendoakan. Sama-sama mengingatkan bahawa setiap orang ada ujian masing-masing. Tak kira siapa kita, artis, orang biasa, lelaki atau wanita. Bila berdepan kehilangan, perubahan atau perpisahan, semuanya tetap sakit. Tapi seperti yang ramai tulis di ruangan komen, setiap luka ada masa sembuhnya. Setiap kesedihan ada akhirnya. Dan setiap ujian, pasti ada hikmah yang menunggu di hujung jalan. Semoga Kamal terus kuat. Semoga dia temui ketenangan. Dan semoga apapun yang sedang dia lalui sekarang, akan membawa dia kepada kehidupan yang lebih tenang selepas ini.